sent you that drone text at midnight. I was just getting warm when our friendship. I really meant it. I wonder how you would reply. I wish I was more than just someone you want. I wish I wasn't scared to be honest and open instead of just hoping you feel what I'm feeling inside. Tidak. Dida yang juga merupakan seorang duda. Sama macam saya, Dida duda. Kita buka kelab. Okey, Dida menangis ke Dida? Tak. Oh, malam ni memang malam air mata. Malam ni memang malam air mata. Dan tak nangis azab je, tak tahu kenapa. Okey, nak cakap apa? Datuk. Faris, masa Faris minta hadiah birthday, Dida ingat you suruh belikan periuk kuali. Tapi minta gitar. Now I know why. Okey, Datuk. Ada business card Datuk yang boleh kita Kalau nak panggil Faris masak pun boleh, nak panggil menyanyi pun boleh. dan nak panggil nangis pun boleh. Aduh. Okey, nak mute mic siapa-siapa. Ya, kita punya apa ni? Juri kita adalah Bella Astila. Kalau nak mute, Tidak ada, saya nak dengar semua. It's good for Faris to grow. Silakan. okey, silakan Bella Astila. Assalamualaikum Faris. Waalaikumsalam Aunty. Aunty, kalau tak ingat malam yang saya tahu yang saya masuk Top Tour Manager tu, malam sama tu saya jumpa you dengan Uncle Said Sadiq. Ya ke tak apa. Jumpa kat mana? Jumpa kat mana? Kat sisi. Pegang tangan tak? Oh tak. Tak, selamat pengantin baru. Sama pengantin baru. Okey, saya nak komen lah ya. Berapa umur Faris? Lupa. Saya 17. 17. Okey. Suka dengan pemilihan lagu ni. Saya rasa memang umur-umur awak lah lagu ni. And tengok your stage punya performance, you tak nak pilih banyak-banyak props tapi sebab nak fokus dengan penghayatan lagu. And memang sampai, congratulations. All the best untuk minggu seterusnya. And pada manager, Datuk, actually Datuk pernah nampak dia perform pun dia lebih kepada suka menghayati lagu. So mungkin next kita boleh tengok persembahan yang lain pula. Tapi untuk lagu ni, untuk lagu Drum Text, kita sangat terhibur. Yes. Okey. Boleh tanya sikit tak? I rasa delivery tadi very convincing lah Faris. Dari pengalaman ke? Well, you have to answer that. Apa-apa yang bapa saya cakap, manager saya cakap, jangan percaya. Oh betul lah tu maknanya. Okay, I think you are on the right track. Please work on your breath support. Okay? Okey. Just one more from Uncle just now. Okay, the way you sang, memang kata orang tu macam orang yang dah biasa nyanyi. Aku lupa satu benda. Terima kasih. Kasut dah sama dengan Uncle. But good job, very good job. Alright. Good job. Terima kasih. Terima kasih.